bersama Daily News. Bagaimana kedudukan yang lebih besar? Bagaimana kita memperjuangkan bercakap soal integriti? Kita nak bercakap soal reformasi. Kita nak bercakap soal tata kelola. Kalau sekiranya bagi parti itu sendiri menguruskan perkara kecil seperti pemilihan parti itu boleh berlaku tidak adil. Macam mana tidak adil is? Tengok video Faizal Rahman. Dia dah terangkan malam tadi pun dia dah sebut di dalam atau 2 malam lepas di Kelantan, dia sebut dengan jelas bagaimana penipuan-penipuan itu berlaku. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dan penipuan ini bukan kali pertama, tuan-tuan. Saya pernah dapat warning letter daripada parti. Pada tahun 2022 disebabkan oleh penipuan pada waktu itu pemilihan parti juga. 2018 saya buat report lagi pula kepada SPRM kerana penipuan parti juga. So dia tak habis, tuan-tuan. It's the same ordeal, the same thing. Kerana apa? Kerana orang yang bermain di dalamnya adalah orang-orang yang sama. Sebab itu saya kata bersama membawa, kita fikir satu benda lah, tuan-tuan. Setelah kita melihat, kalau cakap parti yang seperti ini pun, benda yang kecil seperti ini pun cakap tak sepuluh fikir. So macam mana dia nak buat perubahan kepada negara? And that is why kita ada agenda kita. Kita ada idealisma kita yang kita nak bawa perubahan kepada negara. And setelah kita uji dengan beberapa perkara, banyak benda yang dia tak boleh ubah. Ketua SPRM, KP SPRM masih lagi dilantik orang yang sama. Walaupun 2022 dahulu, mereka lah yang turun ke jalan mengatakan KP SPRM ini wajar ditangkap, wajar disiasat kerana memiliki saham. Tapi akhirnya dia juga yang dilantik. Kan saya tertarik kan apabila ada ceplos-ceplos lah yang nak membela kerajaan ini. Tengok tuan-tuan. Kan kenapa kita nak kena gantikan KP SPRM padahal banyak je orang-orang yang ditangkap. Ramai je jerong-jerong yang telah ditangkap, tuan-tuan. Tak wajar kita nak gantikan dia. Tuan-tuan, kalau kita nak cerita jasa orang yang di dalam penjara, yang masuk penjara tu ramai banyak jasa dia. Jasa itu tidak boleh justifikan kriminal dia. Tidak boleh justifikan crime dia, jenayah dia. Kalau nak cerita jasa Datuk Seri Najib Tun Razak tu, banyak jasa, tuan-tuan. Kita tak ada deny tau. Setuju tak kalau saya kata Datuk Seri Najib Razak itu banyak jasa dia? Tetapi itu tidak memadamkan jenayah 1MDB dan SRC yang dia telah lakukan. Itu tidak boleh menjadi justifikasi untuk dia nak sakau dan juga untuk dia ambil duit rakyat, betul? Penjara dia tetap dipenjarakan. Hanya kerana Azam Baki berkhidmat cemerlang, menangkap jerong-jerong, kalaupun ada kita kata, menangkap pegawai-pegawai dan sebagainya, itu tidak boleh dijadikan justifikasi untuk kita tak nak menyiasat saham-saham yang dimiliki dan juga korporat mafia yang sedang berlaku di dalam negara kita. Beberapa hari nanti saya akan dedahkan tentang permainan korporat mafia yang sangat berbahaya sebenarnya. It's very dangerous. Dan saya terangkan bagaimana untuk sebuah syarikat dan individu dia merosakkan syarikat dan individu tersebut. Tetapi bayangkan kalau benda ini dibiarkan berleluasa. Dan sudah dibiarkan pun tidak ada tindakan diambil. Bila tidak ada tindakan diambil, penguasa dilihat bersekongkol dengan korporat mafia, apa akan berlaku kepada mereka? Di situ mereka akan berleluasa. Hari ini saya terbaca ada saya lihat ada satu video tadi kan, MCA dia buat press conference. Dia kata bagaimana along-along ni dan juga skamer-skamer ni. Hari ini mangsa buat report polis, esok skamer tu tahu mangsa dah buat report polis. Polis tak buat tindakan lagi, tapi skamer ni dah tahu seolah-olah ada orang dalam. So kalau sekiranya pihak berkuasa menjadi enabler, membenarkan perkara ini berlaku, membenarkan perkara ini berleluasa, maka kita akan nampak bahawa skamer-skamer, penipu-penipu, penjenayah-penjenayah ini akan buat kerja mereka sesuka hati kerana mereka tahu mereka dilindungi oleh pihak berkuasa. The same thing dengan korporat mafia. Dibiarkan begitu saja. Itu saya kata tadi. Kalau sekecil pemilihan parti itu boleh dibiarkan penipuan, sebesar-besar benda seperti korporat mafia sebagainya, dibiarkan juga. 9.5 juta dibayar kepada naib presiden PKR Ramanan. Tidak ada kenyataan, tidak ada statement, tidak ada tindakan langsung daripada SPR daripada PKR kepada Ramanan. Kenapa? Apa yang berlaku kepada PKR? Senyap, tuan-tuan. Tidak ada siapa buat statement.
Nobody says anything. Senyap. Ramanan hari itu dia buat press statement, saya akan saman siapa yang tuduh saya terima 9.5 juta. Rafizi ulang, dia kata kamu terima 9.5 juta, saman saya. Ramanan terus senyap. Kenapa tuan-tuan? Ini ke dia parti yang kita harapkan nak membawa tata kelola, yang nak membawa anti sakau, yang nak membawa reformasi dalam negara kita. Ini ke parti yang kita harapkan? So disebabkan oleh itu kita sedar, no, tak boleh dah. Parti ini sekarang ni bersarang dengan orang yang menggunakan, macam mana juga parti lain menggunakan bangsa dan agama untuk politik, menggunakan topeng reformasi untuk politik mereka. Mereka tidak akan membuat perubahan yang sebenar. So daripada kita gaduh dalam ni tak habis, berjuang di dalam ini nak betulkan parti ini tak habis, dan kita ni nak tolong rakyat, lebih baik kita bentuk sendiri, kita buat parti kita sendiri, dan kita percaya parti inilah bersamalah yang akan dapat berjaya untuk, orang kata apa, membawa agenda real reform kita. #RR tuan-tuan. Boleh? Tolong #RR. #RR. Baik. Sebelum saya cerita kepada Parti Bersatu dahulu, saya bawakan 15 tempat di mana telah confirm ataupun telah diumumkan oleh bersama untuk bertanding pada kali ini. Dan tempat tersebut adalah, kalau kita tengok di sini, bersama, ini kenyataan media, bersama akan bertanding 15 kerusi. Dia kata latar belakang, kursi-kursi nilai ini berdasarkan faktor tersebut. Latar belakang dan kecenderungan pengundi berdasarkan dapatan-dapatan kajian selidik dan data yang telah dijalankan sejak 6 bulan yang lepas. Kan saya kata bahawa bersama dan juga Rafizi ini, dia tak akan buat sesuatu perkara itu melainkan dengan data. Jadi 15 kerusi ni, saya sebut itu semalam antara 10 ke 15 kan, kerusi akan bertanding kan. Jadi telah confirm 15. Jadi data-data itu telah ada. Meaning to say, insya-Allah lah, paling kurang kita tak hilang deposit di atas kursi-kursi. Paling kurang. Okay? Sambutan terhadap bersama setakat ini berdasarkan keahlian mengikut unit parlimen dan kecenderungan ahli-ahli di kawasan terbabit, kesesuaian calon-calon dari perintis bersama di Johor dan calon-calon terbuka yang menawarkan diri untuk bertanding di kursi tersebut. So ada calon-calon daripada bersama dan ada calon-calon terbuka. Meaning to say, mereka ni dia tidaklah sebelum ini, yalah, bersama ni baru kan, tapi dia ni profesional ataupun orang yang terkenal di masyarakat dan sebagainya. So dia menyertai. Kampuan bersama mengendalikan kempen pilihan raya secara berkeresan di kursi-kursi tersebut. Dan untuk makluman tuan-tuan, kursi-kursi ini hanya satu di bahagian tengah iaitu Keluang, dan satu di bahagian di belah hujung, belah jauh sedikit daripada Johor Selatan lah, iaitu di Bakri. Selain itu semua adalah kursi-kursi Johor Selatan. Baik, saya sebutkan antara kursi yang di pertandingan adalah kursi Bakri, Dun Daning, yang sekarang ini penyandangnya adalah daripada UMNO. Keluang, Dun Mahkota, penyandangnya juga daripada UMNO. Yang dua ni adalah kursi yang mana bahagian tengah dan juga bahagian kira kata timur ke barat, saya ingat barat kot, agak jauh sedikit daripada selatan Johor kan. Kemudian yang lainnya adalah kursi-kursi selatan. Dua tadi adalah kursi UMNO. Teberau, Tiram, ini adalah kursi UMNO juga, kawasan Teberau. Satu lagi kawasan Teberau iaitu Puteri Wangsa tuan-tuan, juga sekarang ini dipegang oleh Amira lah, presiden muda iaitu Amira. Tapi katanya dia tak akan bertanding kerana dia nak bertanding di kursi di peringkat parlimen. Sebaliknya dia akan diserahkan kepada wakil yang lain, wakil muda yang lain. Dalam masa yang sama, Puteri Wangsa juga bagi PKR sebelum ini, yang nak bertanding kuat kursi ini adalah Napsiah. Ini saya dah cerita juga di sana tuan-tuan. Sebelum saya pergi tempat lain, Napsiah ni dia nak bertanding di Puteri Wangsa sebelum ini sebenarnya. Memang dia kuat kat situ dan dia percaya memang boleh menang. Dan sejarah ni memang boleh menang. Sebelum ini pun dalam pada UMNO menang kawasan lain, PAS boleh menang waktu bersama dengan Pakatan Rakyat. Jadi sebelum itu lepas jadi membentuk Pakatan Harapan, diberikan kepada Amanah. Tetapi dalam PRN lepas Amanah tak jadi bertanding di kursi tersebut, dia bagi pada muda. Saya pernah jumpa anak arwah Faiz Fazil kan. Saya tanya dia, kenapa serahkan kawasan Puteri Wangsa tu dekat muda? Baik bagi dekat PR, kita dah buat perjanjian dan sebagainya. Akhirnya menang muda kat situ. So kali ini, sebelum ini ya, Amanah tak nak lepaskan kawasan tersebut. Hari ini saya baca berita, Amanah telah pun bersetuju untuk menyerahkan Puteri Wangsa kepada PKR. So Puteri Wangsa ni bagi PKR sangat berpotensi untuk menang.
Kan, kalau berdasarkan kepada data sebelum ini. Tetapi kajian saya on the ground mendapati bahawa pengundi-pengundi Puteri Wangsa, terutama orang-orang Cina, kawasan Puteri Wangsa ni antara ramai juga pengundi-pengundi bukan Melayu, Cina dan India, mereka tidak mahu kepada DAP dan PKR di kawasan tersebut. Jadi yang nak bertanding di Puteri Wangsa ni amat berpotensi. Saya kata nak menang tu mungkin sukar lah kan. Bukanlah sukar lah, boleh lah, berpotensi lah kita kata. Tetapi insya-Allah dalam keadaan yang ada sekarang ni sebenarnya boleh sebenarnya. Puteri Wangsa. Johor Jaya, tu muda sekarang ni. Di Pasir Gudang, di Parlimen Pasir Gudang, Parlimen Asal Karim ada dua, iaitu Johor Jaya dan juga Permas. Yang menariknya Johor Jaya penyandangnya adalah DAP. Macam kita sebut dalam tempoh hari, dia bukan sekadar langgar kerusi PKR, kita juga langgar kerusi DAP berdasarkan kepada dapatan yang kita dapat. So ini dia data driven, tuan-tuan. Saya sebut data driven. So berdasarkan kepada data yang kita ada, Johor Jaya adalah kursi DAP, kita akan langgar juga. Permas adalah kursi UMNO. Lakin, Johor Bahru ada dua, iaitu di Lakin dan juga Setulang. Again, saya kata Lakin adalah kursi UMNO, Setulang adalah kursi DAP. Di Pulai pun ada dua, iaitu Perling kursi DAP, Johor dan juga di Kempas kursi UMNO. Itu Kak Nafsiah bertanding di Kempas lah. Dia kalah. Iskandar Puteri ada dua, iaitu di Skudai kursi DAP dan juga Kota Iskandar kursi UMNO. Again DAP UMNO kan. Di Kulai pun ada dua, iaitu Bukit Permai UMNO, okay, dan juga Bukit Batu PKR. Okey. Di Bukit Batu ni lah PKR satu-satunya, PKR yang menang di Johor, di Dun Johor, satu-satunya kursi, dan undi PKR di Bukit Batu ni dalam lebih kurang 100 je beza dia. 100 undi je. Dan akhir sekali di Kulai juga ada 3 tempat di Kulai, iaitu di Senai, DAP. So lengkaplah UMNO, PKR, DAP. So kalau kita tengok di sini, UMNO, kursi UMNO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kursi daripada 15 itu adalah kursi UMNO. 1, 2, 3, 4. 4 daripada 15 itu kursi DAP. Dan juga 1 kursi PKR. Dan 1 kursi muda. Kan, 4 kursi DAP, I think DAP ada berapa 10 Kau saya tengok berapa kursi DAP di Johor. Tapi 4 kursi DAP, 8 kursi UMNO, 1 kursi PKR, itu je kursi dia ada. Lepas tu 1 lagi kursi muda. Dan daripada Tebrau, Pasir Gudang, Johor Bahru, Pulai, Iskandar Puteri dan juga Kulai, semua ini adalah Johor Selatan. So majority fokus parti bersama ni adalah di Johor Selatan, dan aim kita adalah untuk menjadi pembangkang yang efektif. Kita tahu nak menang mustahil lah, bertanding 15 kursi boleh jadi kerajaan kan. Memang kalau on our own, di atas diri kita sendiri, memang tak boleh jadi kerajaan lah. Jadi aimnya adalah untuk menjadi pembangkang yang efektif. Jadi tuan-tuan, insyaAllah. So bagaimana pula kalau sekiranya nak membantu ni? Okay, saya bagi siapa yang volunteer kepada Reform tempoh hari, kami tengah tunggu sekarang ini. InsyaAllah sehari 2 ni kita akan ada apps kancil. Kita akan ada apps kita untuk tuan-tuan boleh register di mana tuan-tuan boleh bantu. Maknanya macam ni, okay? So kita ada aplikasi kita ada apps kita. Dalam apps tersebut nanti dia akan bagi tahu, okay, Doni nak bantu macam mana, nak jadi apa? Nak jadi pacar ke, nak jadi tukang kempen ke, nak jadi cameraman ke, whatever lah yang tuan-tuan boleh bantu. So di dalam apps tu tuan-tuan boleh letak apa yang tuan-tuan boleh bantu. Dan apps tu juga, kalau tak silap saya lah, nanti tunggu dia dilancarkan. Di dalam apps tu juga nanti dia ada macam game tu, dia ada point-point dia. Jadi ahli-ahli yang aktif, barulah kita boleh tahu, oh ni ada ahli-ahli kita yang aktif. Jadi tak perlu nak mengampu-ngampu kepada presiden. Tengok saya ni paling ramai ahli. Tak, dalam apps tu dah membuktikan berapa ramai ahli kamu dah bawa. Betul ke ada ahli bawah kamu ni? Apa aktiviti yang kamu telah lakukan? So itu antara perkara yang ada di dalam apps tersebut lah tuan-tuan. Jadi nanti kita akan tunggu je. Dan saya sebut tempoh hari, berkemungkinan pilihan raya kali ini tak ada bendera. Tak ada bendera. Akan ada bendera. Akan ada bendera. Saya kata tak ada bendera itu option. Mungkin sebab ni awal sangat, kita kena letak juga bendera. Dan bendera bersama kali ini sangat meriah sebab dia warna kuning, tuan-tuan. Dan dia akan jadi warna kuning yang menarik. Nanti tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan bayangkan kan, dia ada biru PN kan, biru UMNO,
kemudian merah, juga ada kuning. Ini meriah bendera tu. Kan? So setiap DUN tu nanti akan ada bendera-bendera yang akan digunakan nanti insya-Allah. Okey tuan-tuan, orang Johor dah bersedia untuk pilihan raya kali ni. Boleh sedia membantu tuan-tuan. Kalau nak membantu, #RR bagi tahu kat komen. Tuan-tuan nanti mengundi kat mana? Kalau mengundi Johor lah, mengundi kat mana? Ada tak yang boleh membantu di kawasan yang saya sebut tadi? Tolong tuan-tuan, kalau ada yang boleh membantu, silakan membantu. Baik. Habis kat situ. So malam ni adalah penentuan nasib bagi Bersatu, sama ada boleh akan terus bersama dengan Perikatan Nasional atau tidak. So Bersatu adalah parti yang sekarang ini diketepikan dan agak menyedihkan lah apabila Bersatu ni dilihat sebagai parti yang kira mengasaskan Perikatan Nasional pada tahun 2021. Dalam tempoh 5 tahun saja parti ini sudah mula berpecah. Kan, parti ini sudah mula berpecah. Tapi saya nak salahkan PAS 100% pun tak boleh juga sebenarnya, sebab perpecahan ini berpunca daripada Tim Azmin. Sebenarnya perpecahan ini bermula daripada Tim Azmin sebenarnya. Muhyiddin Yassin ni bagi saya dia hanyalah alat yang digunakan, yang dikedepankan untuk nak jadi sebab asbab kepada perpecahan tersebut. Tetapi perpecahan yang sebenar itu bermula daripada geng Azmin. Now, okay, tak apa lah. Saya dah terangkan sejarah perpecahan geng Azmin ini dan sebagainya. Geng-geng kartel, sejarah kartel dan sebagainya. Saya dah terangkan dahulu. Saya nak bawa tuan-tuan kepada apa yang yalah, keputusan nanti tuan-tuan akan tahu. Mungkin lepas disiarkan ni dah tahu dah pun keputusan tersebut. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu adalah, adakah timbul persoalan? Bolehkah dia ada 4 parti MIPP, bergerak-gerakkan, PAS dan juga Bersatu. Bolehkah Bersatu itu dikeluarkan hanya dengan majoriti parti bersetuju? Sebab kalau seluruh parti kena bersetuju, confirm tak akan dapat keputusan. Kerana seluruh bermakna Bersatu kena setujulah untuk keluar. Kalau Bersatu setuju untuk keluar, erti kata, buat apa dia ada meeting malam ni, dia keluar je lah. Faham tak maksud saya? Jadi of course lah Bersatu tak setuju untuk keluar Perikatan Nasional. Jadi apa jalan yang boleh mereka pilih tuan-tuan? Okey, meeting malam ni Bersatu kata kalau nak mengeluarkan Bersatu daripada Perikatan Nasional kena unanimous. Unanimous maksudnya kena unanimously decided by all parties. Hendaklah mereka semua sepakat mengatakan Bersatu kena keluar. Kalau Bersatu sepakat dia kena keluar, buat apa meeting malam ni, keluar je lah. Jadi of course, obviously Bersatu tak setuju untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Mungkin katalah MIP setuju, PAS setuju, Gerakan setuju, 3 lawan 1, still kata Bersatu tidak boleh menjadi sebab untuk Bersatu dikeluarkan daripada Perikatan Nasional. So matter ni boleh di-resolve kat mana? Dia boleh di-resolve di mahkamah, ataupun at least boleh di-resolve melalui ROS, timbang tara. Kan, kalau tak boleh juga kena pergi ke mahkamah lah untuk menentukan sama ada Bersatu dikeluarkan atau tidak. But there is another option, tuan-tuan. Option kedua adalah PAS keluar. Option kedua adalah PAS yang keluar daripada Perikatan Nasional dan biarkan Perikatan Nasional dekat situ. Sekarang ini Bersatu tak nak terima parti wawasan negara ini ke dalam di dalam Perikatan Nasional. Mereka tak nak. Sebagaimana saya dulu pernah cakap, Bersatu ni butthurt dengan UMNO, bagi situlah Bersatu sekarang butthurt dengan parti wawasan Hamzah Zainuddin. Whatever parti nama dia lah kan. Sebab sekarang ni masih dispute lagi nama kan. Tapi tak apalah. Poinnya adalah sekarang ini apa yang berlaku. Now, what happen is mereka tak nak bawa Hamzah di dalam parti ini. Di dalam gabungan parti ini. Tetapi isunya adalah Hamzah telah dilantik sebagai ketua pembangkang. Kalau Hamzah sebagai ketua pembangkang, takkan parti dia berada di luar coalition. Parti dia tidak mendapat sokongan majoriti, sedangkan dia majoriti. PAS mempunyai paling ramai ahli pembangkang, 40 lebih kursi, bersama dengan ahli parlimen wawasan. Sekarang ini mereka membentuk pembangkang yang paling ramai, di dalam blok paling ramai. So tinggal Bersatu je tak setuju tuan. Gerakan memang tak ada lah, MAVP memang tak ada lah. So dekat situ kita nampak bahawa the only way forward bagi PAS, dia ada dua lah. Satu adalah membawa PAS dan juga wawasan ini untuk, kalau mereka nak kekalkan Perikatan Nasional, dia kena bawa parti ini ataupun perkara ini ke mahkamah. Okay, that's one.
The second one adalah mereka kena keluar daripada parti. PAS kena keluar dan membentuk perikatan ataupun whatever lah, barisan whatever mereka sendiri. Pakatan mereka sendiri. Pakatan dah guna, barisan dah guna, perikatan dah guna, nak bentuk apa lagi? Tapi tak boleh tuan-tuan. Kenapa? Sebab kalau mereka keluar, nak membentuk perikatan tu boleh, tapi nak register susah. IKR, Ikatan apalah whatever lah nama yang dibuat oleh Ikatan Perpaduan Rakyat, whatever lah, IPR yang bersatu tu pun tidak didaftarkan dengan ROS. Yelah, mereka buat gabungan loose coalition macam tu kan, boleh sebut nama. Tetapi bila dia tidak didaftarkan dengan ROS, still dia tidak menjadi satu pertubuhan yang sah untuk bertanding dalam pilihan raya. So, bagi yang tak faham tuan-tuan, kita memang ada individual parti banyak di dalam negara kita. Kita ada Bersatu, kita ada UMNO, kita ada PKR, kita ada DAP, Amanah, kita ada Wawasan, kita ada Berjasa, kita ada PAS, kita ada UMNO, MCA, MIC, banyak parti-parti bersama dan sebagainya, banyak parti-parti individu. Tetapi mereka ni pula membentuk, dipanggil political coalition, gabungan politik mereka, dan gabungan itu mereka daftarkan. Yang pertama membuat gabungan ini adalah Alliance Party, Parti Perikatan yang sekarang ini dikenali sebagai Barisan Nasional. So Barisan Nasional ini didaftarkan. So coalition itu didaftarkan dan mereka boleh memberikan watikah untuk bertanding menggunakan logo Barisan Nasional. Walaupun setiap parti di dalam Barisan Nasional itu adalah parti individu seperti UMNO, MIC dan juga MCA. So mereka bergabung, tetapi gabungan itulah yang bertanding. Sama juga dengan Pakatan Harapan. Di bawah Pakatan Harapan dulu ada UPKO, sekarang tak ada. So sekarang ada PH, PKR dengan DAP, Amanah. DAP, Amanah dan juga PKR. Tiga parti ni dia bergabung di bawah satu pakatan, dinamakan Pakatan Harapan. PH dia gunakan logo PH warna merah. Lepas itu dia ada juga Coalition Perikatan Nasional. Di bawah Perikatan Nasional ni dia ada 4 parti. MIPP, Gerakan, PAS dan juga Bersatu tadilah. Sekarang ni Wawasan Negara nak masuk, dia nak jadi 5. Tapi tak boleh nak squeeze in. So mereka menggunakan logo Perikatan Nasional. Siapa yang boleh sign watikah untuk menggunakan logo-logo ni tuan-tuan? Pengurusi atau presiden parti-parti ini masing-masing, gabungan ini masing-masing. Kalau Barisan Nasional Zahid lah. Kalau Perikatan Nasional kita tahu Samsuri. Kalau Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Mereka lah yang boleh sign watikah. So macam mana Bersatu nak bertanding dalam pilihan yang akan datang kalau sekiranya watikah tersebut disign oleh Samsuri tak nak bagi? Macam mana tuan-tuan? Menarik. So hari ini PKR juga sepatutnya dah mengumumkan ataupun akan mengumumkan hari ini, malam ni kot, mungkin malam ni PKR akan mengumumkan tempat dia akan bertanding. Kan, tempat dia akan bertanding. Kita akan tengok nantilah tempat dia akan bertanding itu macam mana. Kita lihat tempat bertanding itu macam mana. So gabungan-gabungan ini sebenarnya menjadi masalah. Itulah kita sebut tadi. Saya pernah sebut kalau sekiranya terpaksa guna gabungan untuk menang, dan apa? Kenapa perlu ada parti sebagai individu? And I think itulah sebab antara kenapa bersama ni dia tak bergabung dengan mana-mana gabungan. Dia tak bersama dengan PSM. PSM bergabung dengan muda. Tapi dia bukan di bawah satu coalition lah. Political coalition. Dia panggil political pact saja. Gabungan politik. Kerjasama politik saja. So dia tak ada satu gabungan atas nama baru. So mereka pula bekerjasama. So bagi bersama ni, kita lebih selesa sebenarnya untuk bekerja sendiri. Kita lebih selesa untuk bergerak sendiri. Dan kita lebih selesa merasakan bahawa nak buat keputusan nanti senang. So, ini adalah satu benda yang baru. Tak pernah lagi dalam sejarah Malaysia satu parti tanpa gabungan boleh menang. Satu parti tanpa gabungan boleh menang kalau memegang kerajaan. Tak ada lagi dalam sejarah Malaysia. Menarik kalau kita ada. Satu parti boleh menang memegang kerajaan Malaysia ataupun kerajaan negeri tanpa pact. Adalah. PAS lah kot. Tapi itu kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri, PAS pernah memegang tanpa coalition. Let me think. Tak ada. Even PAS pun dengan coalition. Masa tu dia dengan Pakatan Rakyat. Ya betul, dia dengan Pakatan Rakyat. PAS menang dengan Pakatan Rakyat. Walaupun dia menggunakan logo sendiri, tapi still dengan gabungan Pakatan Rakyat ataupun Barisan Alternatif. Kan? So masih ada gabungan-gabungan sendiri. Itulah. Kan? Gabungan-gabungan sendiri. So malam ni insyaAllah kita tunggu dan kita lihat politik semakin menarik. Dan saya nak kata
Apa akan jadi kepada Bersatu kalau sekiranya Bersatu dikeluarkan, kalau sah dikeluarkan dan diterima untuk dikeluarkan? Saya percaya Bersatu ni dia akan nak suka atau tidak, dia kena bergabung dengan sesuatu. Dia kena pergi kepada satu coalition. Logiknya tuan-tuan, kalau nak pergi kepada Barisan Nasional, memang Bersatu saya kata butthurt lama dah dengan UMNO. Dan UMNO tak akan terima Bersatu. Ini kemungkinan lah, mungkin saya salah kan. Nak pergi kepada Perikatan Nasional, dia dah kena buang. The only coalition yang dia boleh pergi, di mana sekarang ini kita nampak majoriti tim di dalam Bersatu adalah pro kepada geng-geng kartel dahulu, adalah siapa tuan-tuan? PKR. So, ada tak kemungkinan Zuraida Kamarudin, Haniza Talha, Rashid Asnon, di mana dulu dikeluarkan daripada Bersatu itu dibawa balik? Mungkin, saya tak tahu. Ada kemungkinan. Tetapi sekarang ini saya nampak bahawa kalau gabungan, the next gabungan, kalau betul-betul nak menguatkan gabungan Bersatu selepas ini dan memegang Selangor, itu at least target pertama mereka, dia kena bergabung dengan PKR. So gabungan dengan PKR tu dia akan jadi sangat menarik lah, membenarkan apa yang saya cakap selama ini. Thank you very much kepada orang PKR. Bagi budak-budak baru yang tak kenal erti kartel, korang akan kenal kartel siapa mereka selepas.